Hi guys! Hello! Welcome back to my YouTube channel. Oh my god, it's been so long. Hari ni, I ada photoshoot for Sarah Joels. I know dah lama sangat tak update a new video on my YouTube channel. Really sorry for that, but I promise you guys this video will be a long one. I have a few surprises coming up. So yeah, stay tuned and enjoy watching. Lama saya tak jumpa Hannah. Berapa lama? 3 bulan? 4 kan? 3 to 4 months tak jumpa. Paling last kali jumpa pun kat sini juga. Kat sini juga. It's been a minute since we last kicked it. How are you feeling? All in the sky, ruin my vibe. Usually I don't do this often, but since recruiting isn't. Yung ay kita akan main dahulu. So, dah follow dulu. National. Dia angkat kejap. Take a shot of the clouds. Look at the clouds, guys. Cantiknya. And it's hot too. Cantik sangat. Bila panas dia. Aduh. Kau main side 45, side 45. Kau sikit boleh, macam sekarang dengan tinggi sikit. No, dia just tarik belakang aja. Boleh lah. Boleh. Okey tu. Tak sakit? Tak. Ada yang kasih apa? Politik. Kasih dia para kesan dari. Tak keluar rumah kan, kau pergi duduk rumah nak syuting ke apa, tiba-tiba cahaya ni kena berjemur. How do you feel macam dapat kerja balik macam happy ke, macam mana, excited tak? Happy sangat. Kita pula macam post-post. Tapi kan bila shoot kat rumah Syambi kan, dalam ni macam waterfall lah. Still going strong. Itulah sama di sebelah tu dia macam sangkut kan tak. Kita dah habis dah. It's a wrap for today's video shoot. I had fun. Tak lama lagi nak start shoot. Okay guys.
Sekali rekod dah diri sendiri. Cakap hai. Sini. Cakap. So now I berada dekat lokasi Bukit Broga untuk shoot for my next drama, which is 28 Hari Mencari Cinta untuk TV3. And this one I berlakon dengan Aiman Hakim. So sekejap lagi I nak tunjuk you guys lah the set situation and short scenes. Action! Perlahan sikit. Wah, mana boleh perlahan? Nampak tu. Kalau kita perlahan, kita kena tinggal dia orang dah jauh tinggalkan kita tu. Sabar boleh tak? Ni. Buat. Memanglah pancit. Cepat. Say hi, Pika. Hi. Hi guys, welcome to my vlog. Salah. Salah. Welcome to my Is day yang tak silap I lah, yang ke-8 yang ke-8. So it's during lunch time sekarang. I makan dalam kereta sebab cuaca sangat panas kat luar tu. Sebelum makeup I melting, baik I duduk dalam kereta, kenakan aircon sambil makan. So hari ni makan ikan kembung goreng, lepas tu dengan sambal udang dengan lemak pucuk paku. Pucuk ubi ke pucuk paku? Pucuk ubi lah. Pucuk ubi kot. Pucuk ubi. Lepas tu dengan siapa ni? Sambal ikan bilis Nyonya L masak. L is the makeup artist lah. Sedap. Okay, so jemput makan guys. Sekejap let me see if I can letak angle dulu betul-betul supaya phone ni tak jatuh. Okay, stay. Okay dah. Lepas dah. Boleh. Okay. Okay, jemput makan. Tak jatuh. Kita tak nak makan lah? Sekejap lagi shooting. Not bad. I just want to show you a little bit lah betapa panasnya. Tak tahu you guys nampak ke tak. I'm using the front camera, so kalau I tak tunjuk betul, sorry but it's super hot. It's like, what time is it? 1:36 PM. Selalu this timing paling panas kan. I selalu makan kat luar, makan dengan apa tu, dekat table, but because it's so hot, I tak sanggup lah. Pergi makan.
heaven on earth. Nikmat minum air sejuk bila cuaca tengah panas macam ni. Alhamdulillah. So hari ni I ada 10 scene. Sekejap lagi ni ada sepetang sikit kita ada scene Muay Thai. So I'll show you guys lah. Macam yang sekarang ni scene biasa-biasa je. You guys takkan faham sangat pun. So macam tak payah tunjuk lah. Tak serliha ni. Sekejap dia pergi flying fox, sekejap dia workout, sekejap dia pergi Muay Thai, sekejap dia wall climbing, main basikal. So that's why kita banyak shoot outdoors. It's like so hot. So cerita 28 Hari Mencari Cinta ni it's a romantic comedy. I rasa I tak banyak sangat kan selalunya romantic comedy ni. I think the last time was cerita apa kalau 30 pesanan suara, that's comedy ke tu? That's romance, drama. Adalah comedy dia sikit-sikit tapi tak banyak kan. This is more towards comedy. So cerita dia sangat light-light. Kalau drama Malaysia, what kind of genre do you guys like? Comedy ke? You guys love like drama ke? Horror ke? Psycho thriller ke? What are your favourite genres? Boleh komen kat bawah kan? I akan baca. Guys, so I dah habis lunch dah. Lepas ni scene I juga. I tengah kepedasan ni. Tak apalah, tahan je lah. Sedap ikan bilis tu. Sedap sangat. Pandai masak. Bila masak? Dulu. Tadi pagi masak. Semalam. Sedap. Hello, stranger. It's been a minute since we last kicked it. And by the way, just got in town, and I won't let cumulus clouds on the sky. Action! Sorry, ông Quy không được, cô Phương đi gặp Tông Nham. Thì để muốn chơi cả bốn, đóng chủ như thế gì? Mò chặt lại. Of course, the limit will be then you stay here for another few seconds. The plug, I made the call for me. Talking late night, let me lay bedtime on you. Today kita ada scene rock climbing. And yes, I berada di Kompleks sukan. kompleks sukan. Mendaki. Ya Allah, lupa pula. Okay, so here's the set. Just nak tunjuk je. Tak tahulah nak shoot macam mana kan. Nak panjat sampai tinggi mana. Aiman main character as Faisal, which is the guy basically is a bit, he's not that naive. At the same time dia sebenarnya actually lurus juga. He is someone yang suka doing his podcast. Podcast dia cerita pasal love most of the time, but dia sendiri ada masalah pasal love. And I guess he's a good podcast punya pengacara lah. In terms of karakter dia sebenarnya macam Homer Simpson sikit kot. Sebab ni cerita lawak. Dia ni dia punya girlfriend punyalah baik, dia boleh ambil sambil lewa je. So yeah, that is Faisal. Let me lay bedtime on you.
So this is my director for 28 Hari Mencari Cinta. Tell me a little bit about this story. What do you think this drama is going to be all about? Dia sebuah romantic comedy Romantic comedy. pasal Faisal dengan Saleha dengan jodoh mereka lah. Macam ada kan? jodoh tapi tak ada takdir. So cerita dia kelakar-kelakar guys. Kelakar-kelakar, statik-statik. Cinta. Okay lah. So thank you so much. Last day on set. Ya, berdapa. Yang benar-benar. Saya bersyukur sebab saya penghero dalam cerita ni tinggi. Dan anak saya walaupun saya dah standby untuk yang tinggi juga. Mention juga. Hari ni I'm on last day on set. Bye. See you again. Bye-bye. Bukan nak ambil gambar anak. Shooting drama ni it's tiring sebab I pun dah berbulan tak masuk set disebabkan PKP. You gotta get used to it again. Macam mana kita shooting selalu dulu, macam tu lah. Cuma the difference is untuk drama ni I banyak shoot outdoors. Dia punya cuaca sangat panas and all that. So I think itu satu cabaran. Thank you Fika. Sekejap kita minum kopi sekejap. Diorang tengah shoot. Diorang tengah shoot kat luar tu. Okay. So yeah, and adalah few cabaran sepanjang kita shoot drama ni. Tapi biasalah, kerja mana yang tak ada dugaan, tak ada cabaran masing-masing kan. So how do I feel shooting dengan Aiman Hakim? Aiman Hakim ni dia seorang yang sangat senang untuk kerja. Very easy to work with. This is not my first time berlakon dengan dia. I think this is my third project with him. He's professional, dia senang nak ingat dialog, so itu satu benda yang bagus. Senang lah nak dapat chemistry dengan dia. So working with him is fun. Dia pun kelakar. Dia adalah masa-masa dia kelakar kat set tu. Okay. Yeah, and working with the other cast. I mean, this is my first time working with Fiza Thomas, with Kak Liza Syadan, betul kan? Dengan Amirul Ashraf, Encik Rahim, Jailani. This is my first time working with them. And sayang sebab they're very fun people to work with. Macam best lah kerja satu set dengan dorang. Projek ni hanya 15 episod sahaja. And then scene-scene I dengan dorang pun tak banyak. Mungkin dalam episod tu nampak macam banyak, tapi bila you tengok jadual I 4 hari je maksimum dengan dorang. We're coming to the end of 28 Hari Mencari Cinta, behind the scenes. Kita akan wrap projek ni bersama dorang and the crews. So dengan Fika. Set ni. Okay guys, kau yang mari. Kau yang mari. Okay. Okay lah, I'll be right back. Alright, stand by. And action. Last show of the day. 28 Hari Mencari Cinta. Dah buat lagi tu. Break and action. Dia prank ni, dia prank. Ada yang sama-sama dia berdiri ni ada.
Tak tahu. Okey, semua untuk 20 hari mencari cinta. Okey semua, untuk 28 hari mencari cinta. It's a wrap. Bye. InsyaAllah jumpa lagi. Guys, it's a wrap. Guys, it's a wrap. Ya Allah, I've been waiting for this day. I'm like so happy it's a wrap. Now I can move forward and do my thing. My body needs to chill and then dah boleh sambung kerja balik. Apa lagi? I hope you guys enjoy watching behind the scenes 28 hari mencari cinta and my other vlogs. There will be many more vlogs to come, insyaAllah, selagi kita tidak berlockdown di rumah, selagi kita masih bebas untuk keluar dan bekerja. There will be many more vlogs. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Leave a like and comment down below. Nampak tak muka penat kita? Okay. Bye. Jangan nangis. Bye guys. Mwah. Take care. Yang kat orang PM. Tak boleh. Betul. Dia pagi ada 4 pasal tu dia awak shot apa semua tu. Banyak sih tu. Saya dah ada masa akan shoot lagi. Faham lah. Aku pun tak ada masa nak. Sekali macam ni, Wei. Kau mulakan tak? Ha? Kau mulakan tak? Boleh dah. Ha. Happy birthday to you. Semoga berjalan lancar. Oh, jangan Tak ada visual.